Pernah rasa malu sampai nak pakai baju lengan panjang sebab badan penuh jerawat? Itu cerita lama saya. Dengar ni kalau nak tahu macam mana saya ubah semuanya. Nama saya Ikmal, umur 32 tahun, kerja sebagai tukang rumah. Hidup saya memang penuh cabaran. Terdedah dengan panas terik, debu dan habuk setiap hari. Muka saya, jerawat tak pernah berhenti muncul. Lagi parah, jerawat kecil-kecil kat badan tu memang sakit bila berpeluh. Rasa macam tak nak keluar rumah langsung. Kawan-kawan suka perli, Ikmal, kau ni macam remaja baru nak balik. Tahu tak, dalam hati saya rasa kecewa sangat, asyik fikir kenapa kulit saya tak pernah elok macam orang lain, dah macam-macam yang saya cuba. Sabun muka, krim jerawat, scrub, semua produk yang orang kata boleh rawat kulit. Tapi tak ada hasil pun. Jerawat makin banyak, kulit makin berminyak, badan penuh dengan parut yang susah hilang. Saya dah penat, rasa macam tak ada harapan nak nampak kulit bersih. Suatu hari, masa saya scroll TikTok, saya terjumpa produk Lovin Bright. Ramai orang kata produk ni berbeza sebab ia merawat kulit dari dalam. Saya fikir apa salahnya cuba. Saya beli satu kotak dan mula ambil satu sachet sehari sebelum keluar kerja. Tak sampai 2 minggu, saya perasan ada perubahan. Jerawat baru dah kurang naik dan kulit saya yang sebelum ni rasa tegang dan berminyak dah jadi lebih lembap. Badan pun dah tak gatal-gatal lagi bila berpeluh. Masuk bulan kedua, jerawat kat muka makin surut, parut pun makin pudar dan badan saya yang dulu penuh jerawat kecil makin licin. Saya rasa macam nak lompat gembira. Kulit saya akhirnya berubah dan saya tak pernah rasa setenang ni dalam bertahun-tahun. Apa yang buat Lovin Bright ni lain? Bahan semula jadi dalamnya vitamin C, ceramide dan ekstrak buah-buahan bukan je bagus untuk rawat muka, tapi baik untuk seluruh badan. Dengan amalan yang konsisten, bukan saja kulit saya jadi lebih bersih, tapi saya jadi lebih yakin nak keluar rumah. Kalau korang ada masalah jerawat macam saya, jangan putus asa. Cuba Lovin Bright sekarang. Tekan beg kuning tu dan korang pun boleh rasa perubahan yang sama macam saya.